Pernah rasa macam hidup ulang benda yang sama? Bangun kerja, makan, tidur. Ulang, saya pun pernah rasa macam tu. Sampai saya jumpa satu ayat yang ubah cara saya pandang hidup. Readers are leaders. Dalam buku Readers are Leaders, Burke Hedges terangkan satu benda penting. Orang berjaya, mereka baca buku bukan sebab nak pandai, tapi sebab nak bebas. Bebas kewangan, bebas masa, bebas dari kehidupan yang biasa-biasa. Dia kata ramai stuck bukan sebab tak mampu, tapi sebab tak baca. Sebab tak isi minda dengan ilmu yang boleh ubah hidup. Buku sebenarnya mentor paling murah. Dalamnya penuh dengan pengalaman, idea dan strategi daripada orang yang dah berjaya. Dan bila kita mula isi otak dengan input positif, kita mula buat keputusan yang lebih bijak. Kita mula nampak peluang yang orang lain tak nampak. Kita mula jadi pemimpin, bukan tunggu disuruh, tapi bertindak sebab kita faham arah kita. Kalau kau nak mula ubah hidup dari dalam, klik link di bio. Join Telegram Project Kembalikan Senyuman. Saya dah sediakan e-book percuma dan sesi coaching eksklusif untuk bantu anda mula. Tempat sangat terhad. Siapa cepat, dia dapat.